Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eksperimen mudah pada hari ini ialah Oblek. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah sudu, tepung jagung dan air berwarna. Langkah pertama, campur tepung jagung dan air berwarna. Langkah kedua, sentuh dan genggam campuran tersebut. Lihat apa yang terjadi. Oblek dihasilkan apabila tepung jagung dicampur dengan air. Oblek boleh berubah kepada padat dan cair apabila tekanan diberikan. Semakin tinggi tekanan, semakin padat oblek. Selamat mencuba!